Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, baik guys. Pada malam ini kita akan meneruskan lagi akan video reaksi seram kita seperti biasa. FJ dah beberapa hari tidak membuat video disebabkan kerana balik ke kampung di Johor Bahru. Pada asalnya ingin terus membuat konten seram, tetapi keadaan tidak boleh sebab terlampau sibuk dan terlalu letih. Jadinya sekarang ini dah lepas pulang daripada kampung, jadi kita teruskan konten kita seperti biasa guys. Jadi pada malam ini guys, ianya berkaitan dengan satu video yang kalau tak silap FJ baru sahaja tular lah berkaitan dengan penampakan satu hantu pocong ini. Jadi tanpa melengahkan masa guys, jom kita sama-sama menyaksikan akan video tersebut. Alright. Okey, baik guys, setelah melihat akan video tersebut, seperti yang semua lihat, berkaitan dengan satu penampakan entiti hantu pocong. Kalau tak silap FJ, seperti ianya penampakan di rumah kampung. Dan mungkin pada waktu itu kelihatan seperti mereka yang merakam itu baru pulang daripada sesuatu tempat untuk ke rumah lah. Jadi apa pandangan korang guys berkaitan dengan video penampakan tersebut? Adakah korang rasa itu satu video penampakan yang real, ataupun ianya adalah satu penampakan yang fake yang semakin menjadi-jadi semenjak inilah. Okey, orang boleh buat video fake dan sebagainya. Jadi apa pandangan korang? Cuba komen di ruangan bawah terlebih dahulu. Alright. Okey guys, berkaitan dengan pandangan FJ mengenai video tersebut, seperti yang dapat kita lihat bahawa hantu pocong itu kelihatan dengan jelas. Ianya tidak lari dan sebagainya. Dan salah satu perkara yang FJ rasa korang sendiri pun mungkin dah mengetahui apa yang FJ akan komen, iaitu berkaitan dengan bunyi hantu pocong guys. Okay, kalau sesiapa yang mengkaji video seram ataupun mengikuti channel FJ ini daripada awal, korang akan dapati bahawa bunyi tersebut, bunyi hantu pocong itulah, telah pun banyak kali orang gunakan untuk video-video penampakan hantu pocong. Dan video ini adalah video yang bukan video guys, tapi bunyi ini adalah bunyi yang sama. Setiap video penampakan hantu pocong yang kemungkinan fake akan menggunakan bunyi audio yang sama lah. Ada orang kata itu adalah bunyi burung hantu. Okay, so ada yang percaya bahawa itulah dikatakan bunyi pocong. Seperti yang FJ buat ulasan sebelum ini guys, berkaitan dengan bunyi hantu pocong ini, perkara ini tak pernah diceritakan pada zaman dahulu, termasuk buku-buku seram dan sebagainya. Kalau siapa-siapa yang dah otai mungkin tahu akan buku Tamar Jalis, iaitu Siri bercakap dengan jin. Zaman itu internet pun tak ada lagi, dan tak pernah diceritakan atau direkodkan berkaitan dengan bunyi hantu pocong. Jikalau hantu berkaitan dengan Pontianak, Langsui dan sebagainya, dia ada bunyi dia. Tapi berkaitan dengan hantu pocong tidak ada guys. Jadi mutakhir inilah orang claim bahawa satu, dari site rakaman pun kita sebenarnya susah untuk membuktikan bahawa rakaman-rakaman penampakan hantu pocong ini adalah benar. Itu satu perkara. Kemudian yang kedua adalah bunyi, yang selama ni orang lama-lama tak pernah menceritakan akan bunyi hantu pocong itu seperti apa. Tiba-tiba zaman sekarang dengan menggunakan teknologi lah, kononnya dapat merakam akan audio bunyi hantu pocong. Dan yang paling menyedihkan sekali adalah guys, bunyi tersebut adalah sama sahaja kan, 10 video kata silap. Ataupun mungkin dia dah komen beberapa video apa kaitan dengan penampakan pocong menggunakan audio yang sama guys. Itu adalah sedikit kekecewaan lah kan berkaitan dengan perkara itu. Malah kalau AJ yakin ramai yang mungkin kurang percaya.
akan video-video seperti itu. Tapi bila tengok di ruangan komen, banyak juga orang yang mempercayai lah akan penampakan ataupun bunyi tersebut. So pada pandangan AJ, bila menggunakan audio yang fake, kemungkinan penampakan ataupun rakaman itu adalah fake dari sudut sama ada kawan dia rakam ataupun kawan dia berlakon untuk menjadi hantu pocong, ataupun fake dari sudut editing AI zaman sekarang dan sebagainya lah. So guys, kalau satu lagi pandangan AJ berkaitan dengan kenapa AJ kata fake, kalau korang otai lah dalam bidang ini, suka ataupun minat, salah satu kata penelusuran yang real yang dilakukan oleh grup-grup misteri ni, mungkin salah satu yang korang boleh rujuk adalah Solar Ambush. Solar Ambush, kalau korang dapati sepanjang membuat rakaman, FJ rasa tidak ada penampakan yang satu susuk yang real seperti itu. Walaupun diklaim dalam live dia ada penampakan hantu pocong ke apa kan, tapi still kita tak nampak sejelas itulah. Itu dari sudut pandangan FJ. Okay, hantu pocong ni tak sejelas seperti video-video yang tersebar, yang orang lain sebarkan. Itu satu perkara. Kemudian kalau korang rasa mungkin nak lagi bukti ataupun nak menguatkan hujah berkaitan dengan penampakan hantu pocong ni guys, korang boleh tengok channel Fahad MK. Fahad MK, cari FAHAD MK kalau tak silap lah channel beliau ataupun di Facebook beliau. Yang beliau ni pun selalu pergi ke tempat seram secara solo. Dan kalau Fahad MK ni, kalau tak silap FJ lah, kalau tak silap FJ, sepanjang beliau membuat penelusuran di jalan seram, di tempat seram, di bangunan seram dan sebagainya, seorang diri pun masih gagal merakam akan penampakan entiti yang jelas seperti hantu pocong yang orang lain rakamkan. So that's why menguatkan hujah bahawa bila ada video yang tersebar mengenai penampakan hantu pocong yang secara jelas, AJ rasa kita kena nilai. Okay, nak kata betul, kemungkinan tak betul. Nak kata tak betul pun mungkin boleh jadi betul, tapi kita nilai dengan kita punya akal fikiran yang waras dan secara logik guys. Okay, bukanlah kita kata hantu pocong itu tidak wujud. Seperti Solar Ambush pun ada beberapa video yang footage berkaitan dengan hantu pocong yang kelihatannya memang seperti hantu pocong sedang melompat seperti itu, tapi footage tersebut pun bukanlah footage yang jelas. Ianya masih kabur tapi nampak seperti pergerakan hantu pocong begitu. Itu yang AJ boleh nyatakan kat sini lah. Kalau kat mana video Solar Ambush yang AJ rasa yang paling nampak seperti ketara hantu pocong, kalau tak silap AJ di Langkawi, waktu tu beliau membuat rakaman dekat pulau Tasik Dayang Bunting. Kalau tak silap AJ, dekat resort kat situ, resort yang tinggal, ada penampakan seperti pocong yang sedang melompat. Itu pun video dia tak jelas seperti mana yang orang lain rakamkan guys. So video ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Kalau korang ada pandangan, korang komen kat bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ni. Kita jumpa pada video yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.